Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni akan sambung lagi pelajaran siam bagi tajuk syarat-syarat sah puasa dan rukun puasa. Sebelum kita ni memulakan pelajaran kita ni pada hari ini, adalah lebih baik kita ni membaca doa sebelum belajar dan doa terhindar daripada penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, sebelum memulakan pelajaran kita ni pada hari ini, cikgu akan share objektif pelajaran, iaitu cikgu harap murid-murid dapat membezakan syarat-syarat sah puasa dengan betul. Syarat-syarat sah puasa ada 6 perkara, iaitu yang pertama, Islam, kedua, berakal atau mumayyiz, 3, suci daripada haid dan nifas, 4, masuk waktu berpuasa, 5, berniat pada tiap-tiap malam, 6, menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Perkara sah puasa yang pertama adalah Islam. Artinya orang Islam, artinya orang yang beragama Islam. Syarat sah puasa yang kedua ialah berakal dan mumayyiz. Maka orang yang berakal dan yang sudah mumayyiz adalah sah menunaikan puasa. Berbeza dengan kanak-kanak yang belum berakal dan belum mumayyiz, tidak sah ia melakukan atau mengerjakan puasa. Manakala syarat sah puasa yang ketiga ialah suci daripada haid dan nifas. Hendaklah orang yang melakukan puasa itu, iaitu perempuan yang hendak berpuasa itu, perlu ataupun wajib ia suci daripada haid dan nifas. Syarat yang keempat pula ialah masuk waktu berpuasa. Kata ni hendaklah berpuasa itu pastikan masuk sudah waktu berpuasa. Syarat sah yang kelima ialah berniat pada tiap-tiap malam. Orang yang berpuasa itu wajib ia berniat pada tiap-tiap malam dan tidak sah puasanya jika ia tidak berniat pada waktu malam. Dan syarat yang keenam ialah menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Kita ni wajib menahan diri kita ni daripada membuat ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kita ni. Cikgu ulang semula, iaitu syarat-syarat sah puasa itu ada 6 perkara. Yang pertama Islam, kedua berakal atau mumayyiz, 3 suci daripada haid dan nifas, 4 masuk waktu berpuasa, 5 berniat pada tiap-tiap malam, dan yang keenam menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Seterusnya, kita akan menerangkan huraian bagi syarat yang pertama, iaitu beragama Islam. Batal puasa orang Islam yang sedang berpuasa, kemudian ia murtad, iaitu terkeluar daripada agama Islam, walaupun hanya satu lahzah, iaitu sekejap mata. Puasa yang diteruskan oleh orang yang murtad itu tidak sah, sekalipun setelah berlalu beberapa saat, orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam dan ia ingin menyambung puasa yang batal. Hukum puasanya adalah tidak sah, dan kenapa ia tidak sah? Kerana puasa orang Islam sahaja yang sah. Jika ia murtad itu, maka terbatallah. Maka puasanya untuk sehari itu dikira batal, walaupun selepas ia murtad itu, ia masuk Islam berbalik. Kedua, penerangan berakal dan mumayyiz. Puasa sah dilakukan oleh orang yang berakal dan tidak sah dilakukan orang yang tidak berakal.
atau hilang akal seperti orang gila. Hukum puasa orang gila tidak sah. Jika orang berpuasa tiba-tiba ia gila, hukum puasanya batal walaupun gilanya itu dalam tempoh yang pendek atau satu lahzah ataupun sekejap sahaja. Sah puasa orang yang sedang berpuasa tidur sepanjang hari. Manakala jika orang yang puasa itu pitam sepanjang hari, maka puasanya adalah batal. Tetapi jika orang yang pitam sedar dari pitamnya dalam tempoh yang pendek, yakni satu lahzah ataupun sekejap, maka puasanya adalah batal. Pitam itu boleh diartikan sebagai hilang kesedaran, macam orang pengsan tapi sekejap, dan ataupun hilang penglihatannya. Ia dia sadar sekejap. Kalau ia sekejap saja dan dia sadar, ia boleh sah puasanya jika diteruskan. Tetapi jika pitamnya itu sepanjang hari, maka batal puasanya. Kanak-kanak tidak wajib menunaikan puasa, tetapi puasa yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berakal, yakni mumayyiz, adalah sah. Puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz tidak sah. Kerana apa? Kerana syarat sah puasa itu adalah berakal. Kalau kanak-kanak itu sudah berakal, contoh umur 5 tahun, 6 tahun, ia dapat sudah membezakan baik buruk sesuatu itu, maka jika ia melakukan puasa, hukum puasanya adalah sah. Syarat yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas. Haram dan ditegah orang yang sedang haid dan nifas melakukan puasa. Batal puasa orang yang sedang berpuasa tiba-tiba kedatangan darah haid dan nifas walaupun dalam tempoh yang pendek ataupun sekejap, iaitu satu lahzah. Jika darah haid dan nifasnya telah kering lalu ia mandi wajib kerana ingin meneruskan puasanya, maka hukum puasanya adalah batal. Puasanya tidak boleh diteruskan dan disambung. Maka wajib qada puasa yang luput bagi orang yang haid dan nifas. Contohnya, jika perempuan itu sedang berpuasa, tiba-tiba ia kedatangan darah haid. Sikit saja, satu titik saja darahnya, maka automatik puasanya itu batal. Dan jika ia mandi wajib dan diteruskannya, aku akan meneruskan puasa kuaninya, pasal sikit saja, mandi wajibnya diteruskannya pada hari itu, maka ia tidak dikira kerana ia sudah terbatal kerana keluarnya darah haidnya. Maka apa yang perlu dibuat oleh perempuan ini, ia wajib qada puasa yang luput itu setelah habis bulan Ramadan. Syarat yang keempat ialah masuk waktu berpuasa. Puasa Ramadan hanya sah dilakukan setelah masuk waktu. Tidak sah dilakukan sebelum masuk waktu atau telah luput waktunya. Kalau orang itu baru takkan memulakan puasanya selepas maghrib, aku puasa ni ya, malam ni aku puasa, itu yang dah dikira tu kerana ia telah luput waktu berpuasa. Masuk waktu berpuasa itu adalah bermula ketika azan subuh, fajar sadiq, terbit fajar sadiq, hingga masuk matahari, iaitu pada azan maghrib. Syarat yang kelima ialah berniat pada tiap-tiap malam. Puasa hanya sah dilakukan dengan disertai niat berpuasa, dan jika tidak disertai dengan niat, maka hukum puasa tidak sah. Oleh itu, ketani wajib berniat pada tiap-tiap malam untuk berpuasa pada esok harinya. Niat berpuasa itu mempunyai dua syarat. Niat berpuasa ada dua syarat, iaitu yang pertama wajib ditakyinkan. Apa ni? Artinya ditentukan niat pada puasa fardu, dan wajib ditentukan jenis puasa fardu tersebut seperti puasa Ramadan ataupun puasa qada ataupun puasa nazar ataupun puasa kifarah. Niat wajib dilakukan pada waktu malam dan pada tiap-tiap malam. Masa melakukan niat itu pada waktu malam, iaitu di antara sesudah matahari masuk dengan sebelum fajar sadiq terbit. Pada waktu ini wajib niat dilakukan dan wajib pula niat dilakukan pada tiap-tiap malam. So, niat itu ianya dibaca ketika waktu malam, bukan waktu siang, waktu malam. Bila tu bermulanya, kalau ketani masa ketani sungkai, boleh sudah ketani berniat untuk puasa besok hari.
Contoh beberapa lafaz niat puasa Ramadan ialah nawaitu sauma Ramadan. Artinya sahaja aku puasa Ramadan. Atau nawaitu saumaan Ramadan. Artinya sahaja aku puasa daripada Ramadan. Dan juga boleh dibaca nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku puasa esok hari menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Inilah niat yang masyhurah yang selalu kita baca. Puasa yang dilakukan dengan tidak ada niat pada waktu malamnya itu adalah tidak sah, kecuali jika seorang itu bertaklid kepada mazhab Imam Malik bahawa adalah memadai, yakni sah niat puasa bagi bulan Ramadan dilakukan sekali sahaja untuk satu bulan, iaitu pada malam pertama bulan Ramadan. Maka harus bertaklid, yakni menurut pendapat Imam Malik daripada perkara ini sebagai langkah berjaga-jaga agar tidak terlupa melakukan niat pada tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan dan mengelakkan diri dari terkena qada puasa kerana terlupa melakukan niat pada tiap-tiap malam Ramadan. Tegasnya, adalah sah jika niat itu dilakukan sekali untuk satu bulan menurut pendapat mazhab Imam Malik ni. Kita ni boleh berpuasa sekali saja di awal bulan Ramadan. Boleh walaupun dia lagi puasa tiap-tiap malam. Pasal kita ni mengikut mazhab Imam Malik. Tapi boleh juga lagi berniat setiap-tiap malam. Dia masalah. Dia dilarang. Macam mana lafaz niat satu bulan itu? Ianya adalah sepertian ya. Nawaitu sauma syahri Ramadan kulliha hazihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku puasa bulan Ramadan sekaliannya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, syarat sah puasa, menahan diri daripada sesuatu yang membatalkan puasa. Puasa hanya sah jika orang yang sedang berpuasa berjaya menahan diri daripada melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya. Mulai dari terbit fajar sadiq hingga masuk matahari. Jika seorang telah melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya adalah batal. Seterusnya, tadi masuk kepada tajuk rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3 perkara. Yang pertama, orang yang berpuasa. 2, niat. 3, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, sebagai penutupnya, cikgu ulang kembali. Syarat-syarat sah puasa itu terbahagi kepada 6. Yang pertama, Islam. 2, berakal atau mumayyiz. 3, suci daripada haid dan nifas. 4, masuk waktu berpuasa. 5, berniat pada tiap-tiap malam. Dan yang ke-6, menahan diri daripada perkara ataupun sesuatu yang membatalkan puasa. Manakala rukun-rukun puasa itu terbahagi kepada 3, iaitu orang yang berpuasa. 2, niat. 3, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rukun ini mesti ada baru dah puasanya itu sempurna. Dan rukunnya ni hanya 3 sahaja, senang untuk diingat. Iaitu yang pertama, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tu yang pertama. Yang kedua, ia mesti ada berniat berpuasa. Dan yang ketiga, ia wajib menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Oleh itu, cikgu harap murid-murid dapat membezakan syarat-syarat sah puasa tadi dan juga dapat menghurai ataupun merumus bagi rukun puasa dengan betul dan baik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum kita ni mengakhiri pembelajaran kita ni pada hari ini, kita ni membaca doa selepas belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.